Apa yang terjadi kepada kewangan anda apabila anda tinggalkan semuanya selama 1 tahun? Adakah aset anda seperti rumah dan kereta masih ada? Adakah anda boleh bertahan tanpa sebarang pendapatan? Jika ya, tahniah buat anda kerana usaha anda untuk mengukuhkan kewangan sudah tercapai. Jika belum, masih belum terlambat untuk anda bermula. Financial freedom ialah kedudukan kewangan yang mana pendapatan pasif anda melebihi dari komitmen. Bermakna tidak bekerja tetapi ada duit. Jika anda baru berusia 40 tahun dan simpanan dan pendapatan pasif anda sudah cukup untuk menyara hidup anda sehingga umur 80 tahun, anda sudah boleh bersara pada usia yang muda. Berbeza jika anda sudah berusia 60 tahun tetapi masih belum ada simpanan yang kukuh. Anda masih perlu bekerja kerana tidak mampu menyara kehidupan jika tidak bekerja. Berdasarkan survei Persaraan Etika 2023, 46% rakyat Malaysia hanya mula merancang persaraan mereka di usia emas, iaitu 55 tahun ke atas. Walaupun anda mempunyai pencen atau pencarum KWSP, ini bukan bermakna anda tidak perlu menyimpan. Ramai pesara jatuh miskin selepas 10 tahun kerana mereka gagal merancang persaraan mereka dengan baik. Bagaimana untuk mula merancang persaraan? Semudah dengan ada simpanan. Dan simpanan dalam bentuk emas adalah antara simpanan yang sangat sesuai untuk pesara kerana ia adalah simpanan yang tidak jatuh nilai dan kalis inflasi. Bagi yang berminat untuk mengukuhkan simpanan hari tua anda dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.